Sindiket ini berjaya memusnahkan moral dan kemanusiaan mangsa. Alhamdulillah, ramai yang bernasib baik dapat diselamatkan, selalunya hasil usaha badan-badan bukan kerajaan, NGO dan kerjasama dengan pihak polis. Tetapi prosesnya sangat-sangat sukar, memakan masa berbulan-bulan dan kos yang tinggi untuk membayar ganti rugi kepada sindiket tersebut, yang pada dasarnya adalah untuk membayar bagi keselamatan diri sendiri. Di sinilah letaknya kritikan pedas. Walaupun kes ini sudah bertahun-tahun, berulang-ulang, kenapa langkah pencegahan di sempadan kita masih lemah? Kenapa sindiket ejen haram ini masih bebas beroperasi di Malaysia? Adakah kita terlalu sibuk dengan politik sehingga kita mengabaikan keselamatan dan nyawa rakyat kita yang diseksa di luar negara? Saya tuntut jawapan telus daripada pihak berkuasa.